Selamat datang ke mymall.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muaz, wakil pihak mymall.my, akan menunjukkan kepada anda langkah demi langkah bagaimana membuat pembelian di laman web ini. Para pelanggan yang dihormati, untuk pengetahuan anda perlulah memiliki akaun bersama mymall.my bagi tujuan pembelian. Di dalam akaun tersebut terdapat butiran peribadi seperti nama penuh, alamat dan sebagainya. Di dalam video ini, saya menganggap anda telah pun memiliki akaun bersama mymall.my. Langkah pertama untuk membuat pembelian di laman web ini, iaitu anda perlulah akses ke akaun anda. Scroll ke atas, klik pada login. Kemudian masukkan alamat email yang telah didaftarkan dan masukkan password. Kemudian klik authentication. Okey, anda telah berjaya login atau akses ke akaun, dan ini adalah dashboard untuk akaun anda. Untuk meneruskan pembelian, klik home. Okey, kemudian ini adalah laman utama untuk mymall.my. Untuk mula browse produk, klik ataupun letak cursor di bahagian kategori, kemudian pilih kategori yang ada dan subkategori yang ada. Untuk video ini saya memilih wangian lelaki. Okey, ini adalah produk, 7 produk di bawah subkategori wangian lelaki. Jika anda letakkan cursor tikus anda akan dapati satu logo akan muncul. Dan jika anda klik pada logo ini, maka produk yang anda akan pilih akan dimasukkan ke troli. Jika anda mahu mengetahui lebih lanjut tentang produk tersebut, hanya klik pada title ataupun tajuk produk tersebut. Sebagai contoh, saya klik di sini perfume Surga Firdaus. Okey, ini adalah penerangan tentang produk. Dan untuk pengetahuan anda, setengah produk mempunyai pilihan tersendiri. Sebagai contoh, di sini ada 2 inspirasi atau wangian. Okey, anda boleh pilih, dan bahagian ini adalah kuantiti. Okey, dan untuk video ini saya akan go back pada wangian lelaki. Okey, dan saya akan scroll bawah dan saya pilih masculine natural spray. Okey, dan saya pilih kuantiti 1 dan saya akan klik beli. Okey, apa anda lihat sebentar tadi adalah satu efek di mana produk tersebut telah pun berjaya dimasukkan ke dalam troli anda di sini. Ada 2 cara untuk melihat troli anda ataupun kad anda, iaitu yang pertama sekali di sini, yang kedua di atas di sini. Okay, jika anda mahu meneruskan shopping pembelian untuk produk-produk yang lain, anda boleh surf ataupun browse kepada kategori-kategori yang lain. Namun untuk video ini saya akan proceed untuk check out. Okey. Di sini adalah ruangan summary. Terdapat nama produk, kod produk, harga produk, jumlah ataupun kos penghantaran dan juga total. Scroll ke bawah. Okey. Di bahagian ini, di bahagian addresses, anda perlu pastikan alamat anda adalah betul. Syarikat akan menghantar kepada alamat yang didaftarkan sahaja. Jika anda ingin membeli produk yang banyak, lebih daripada 1, dan mahu produk tersebut dihantar kepada alamat yang berlainan, anda boleh tik saja di sini dan specify, maknanya menambah alamat
yang lain untuk produk. Untuk video ini saya hanya pilih satu produk, saya untick dan scroll ke bawah. Dan yang kedua bahagian delivery methods. Untuk kes ini saya pilih pos laju. Okey. Yang kemudian bahagian ini tinggalkan. Yang kemudian anda hanya perlu klik di sini, pay with IP88. Okey, ini adalah pilihan yang anda pilih tadi. IP88 merupakan payment gateway provider yang merupakan perantara di antara syarikat, anda, pelanggan dan juga pihak bank. Penggunaan IP88 dijamin keselamatan 100%. Segala butiran peribadi anda adalah selamat. Okey, anda boleh perasan dekat atas tu ada dua bahagian. Okey, ada dua tab, online banking dan e-wallet. E-wallet ni adalah satu simpanan wang maya web cash jika anda memilikinya. Jika tidak, anda boleh bayar menggunakan online banking. Okay, ada beberapa pilihan. Saya memilih untuk pilihan yang default yang sedia ada, yang telah sedia tick. Okey, klik pada proceed. Okey, dalam video ini saya memilih untuk menggunakan Maybank to You. Masukkan alamat email untuk tujuan notifikasi. Okey, kemudian klik agree. Satu pop-up akan muncul. Okey, anda dikehendaki untuk akses kepada akaun anda. Masukkan username dan juga password. Okey, klik OK. Okey, kalau anda tengok sini pembayaran ke atas ip88.com Sdn Bhd dengan jumlahnya. Dan request pada TSC. Tunggu beberapa minit untuk TSC sampai. Masukkan nombor TSC. Okey, kemudian tunggu sebentar. Pembayaran anda telah lengkap. Walau bagaimanapun boleh close dan tunggu sebentar sehingga page tersebut complete, di mana pembayaran tersebut jelas dimasukkan ke dalam sistem syarikat dan juga bank. Tunggu sebentar ya. Okey, pembayaran anda telah complete. Klik untuk redirect kepada laman web utama, laman web syarikat mymo.my. Sebentar ya. Okey, sekarang pembayaran yang anda telah buat telah berjaya. Dan anda boleh semak email anda. Email yang anda masukkan tadi. Yang mana sistem akan menghantar email
2 notifikasi berkenaan dengan pembayaran anda. Itu sahaja setakat ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya.